Hello, apa khabar semua? Pernah tak anda terfikir kopi yang anda tengah minum tu agaknya datang dari mana? Atau telefon pintar kat tangan anda tu, bayangkan berapa banyak negara yang terlibat nak siapkan satu telefon tu. Inilah dia kuasa globalisasi. Dan hari ni kita nak bedah siasat sikit macam mana benda ni sebenarnya membentuk dunia kita setiap hari. Cuba fikir sekejap, kalau pergi pasar raya nak beli ubat gigi, anda ambil Adabi ke Colgate? Nak beli kereta, pilih Proton ke Kia? Sebenarnya, setiap kali kita buat pilihan macam ni, kita ni macam tengah undi dalam ekonomi global. Dan semua pilihan-pilihan kecil kita ni lah, bila dikumpul-kumpul, dia jadi satu rangkaian perdagangan antarabangsa yang gila besar. Dan ya, kita semua ni sebahagian dari cerita tu. Okey, jom kita masuk lebih dalam sikit. Jadi apa benda sebenarnya globalisasi ni? Senang cerita, globalisasi ni macam satu proses yang mengecilkan dunia kita. Cuba bayangkan, anda boleh tempah tiket penerbangan ke London, beli buku dari Amazon US, tengok siaran langsung bola dari Spanyol, semua tu dari atas sofa je. Sempadan atas peta tu memanglah ada lagi. Tapi kan, dalam banyak hal, ia macam dah makin kabur. Jadi, apa resepi utama yang jadikan dunia ni global? Ada 4 bahan penting. Pertama, kita ada pasaran baharu. Jenama dan perkhidmatan global ada kat mana-mana. Kedua, peserta baharu. Ni syarikat-syarikat gergasi yang kita panggil MNC tu. Ketiga, komunikasi baharu. Internet, telefon, semua laju dan murah. Dan yang terakhir, peraturan baharu. Macam perjanjian perdagangan bebas, isu hak asasi manusia, dan macam-macam lagi. Kalau globalisasi ni satu cerita, watak utamanya tentulah syarikat multinasional atau MNC. Inilah dia syarikat-syarikat besar yang ada pejabat, ada kilang dekat banyak negara. Idu pejabat dia mungkin kat satu negara, tapi cawangan dia, bersepah satu dunia. Jangan lupa pula, Malaysia pun ada gergasi kita sendiri tau. Bila nampak logo Maybank kat Singapura atau Sime Darby ada operasi kat Liberia, itu satu benda yang patut kita banggakan. Ini bukti kita ni bukan setakat beli barang je dalam ekonomi global. Kita pun pemain penting juga. Cuba tengok nombor ni, 26. Nampak macam nombor biasa je kan? Tapi sebenarnya tak. Inilah ranking Malaysia dalam Indeks Globalisasi Dunia tahun 2015. Daripada hampir 200 negara, kita dapat nombor 26. Ini maksudnya kita ni antara negara yang paling connected di dunia. Indeks ni ukur semua benda, dari perdagangan, pelaburan, sampai ke pelancongan. Kat Asia Tenggara, kita nombor 2, belakang Singapura je. Ini tunjuk betapa terbukanya ekonomi kita dengan dunia luar. Okey, so kita dah tahu apa itu globalisasi, kita dah tahu kita kat mana dalam peta tu. Sekarang, persoalannya, apa yang gerakkan semua ni? Apa enjin yang buat dunia ni jadi makin rapat? Ada 4 enjin utama yang tolak benda ni ke depan. Masing-masing ada peranan dia. Jom kita tengok satu-satu. Mula-mula, kerajaanlah yang buka pintu dengan dasar-dasar yang mesra bisnes. Lepas tu datang pula ICT, internet yang pecahkan dinding komunikasi. Senang nak berhubung, senang nak berniaga. Serentak dengan tu, sistem pengangkutan moden pula jadi macam lebuh raya global, bawa barang dan orang ke sana-sini dengan lagi laju dan murah. Dan last sekali, pelancongan yang jadi macam duta tak rasmi, bawa masuk orang, bawa masuk duit dan buat kita lagi rapat dengan dunia. Okey, sekarang jom kita zoom in sikit pada satu benda yang paling direct kesannya kat Malaysia. Duit dari luar atau pelaburan asing. Soalan dia, benda ni bagus ke tak bagus sebenarnya? Bila sebut pasal pelaburan asing ni, terma yang orang selalu guna ialah FDI atau pelaburan langsung asing. Senang cakap, ni duit dari syarikat luar yang masuk ke negara kita untuk buat bisnes. Sama ada diorang bina kilang baru, beli syarikat sini atau buka cawangan. Dan jumlah dia bukan sikit-sikit tau. Cuba tengok nombor ni. 43.4 bilion ringgit. Itu jumlah FDI yang masuk Malaysia dalam setahun je, tahun 2015. Nak bagi anda bayangkan, duit banyak ni boleh bina beberapa biji KLCC tau. Ini macam satu undi percaya yang besar dari dunia luar terhadap ekonomi kita. Tapi kalau tengok carta ni, aliran FDI ni memang macam roller coaster. Naik turun dia, tengok macam mana dia jatuh menjunam tahun 2009 masa krisis kewangan global, tapi lepas tu dia naik balik dengan kuat. Inilah buktinya, bila ekonomi dunia bersin, kita yang ekonomi terbuka ni memang boleh demam sekali. Kat sinilah dilema besarnya. FDI ni ada dua belah cerita. Satu belah memang nampak best. Dia bawa masuk duit, cipta kerja, bagi kita teknologi baru, tingkatkan skill pekerja kita. Tapi, belah lagi satu ada risikonya. Jurang pendapatan boleh jadi lagi besar, alam sekitar boleh rosak, keuntungan pula mengalir keluar. Nak seimbangkan dua benda ni, itu yang paling susah.
Jom kita tengok contoh yang baik. Contoh paling senang, kerjasama Pro 2 dengan Daihatsu dari Jepun. Sebab FDI inilah, Pro 2 bukan setakat dapat duit je, diorang dapat akses kepada teknologi kereta Jepun yang canggih. Inilah contoh paling best macam mana pelaburan asing boleh pindahkan ilmu dan tolong industri tempatan jadi lagi power. Tapi ada juga sisi gelap dia. Kita tengok apa jadi dengan perlombongan boksit yang tak terkawal. Sebab nak kejar untung cepat, alam sekitar kita yang jadi mangsa. Sungai jadi merah, orang kampung yang tanggung akibatnya. Ini satu pengajaran yang pahit kan? Kalau pertumbuhan ekonomi tu tak dijaga elok-elok, ia boleh hancurkan benda yang paling bernilai untuk kita. Okey, kita dah tengok definisi, apa yang gerakkan dia, kesan baik, kesan buruk. Jadi apa kesimpulannya? Apa maknanya semua ni untuk kita rakyat Malaysia? Kesimpulannya macam nilah. Globalisasi ni bukan hero atau penjahat. Anggap je dia macam satu kuasa alam, macam angin, macam arus laut. Kita tak boleh hentikan dia, tapi kita boleh belajar macam mana nak berlayar dengannya. Cabaran kita ialah untuk bina kapal yang cukup kuat, maksudnya dasar-dasar yang bijak, supaya kita boleh guna kuasa dia, tapi pada masa yang sama elak dari kena badai dia. Jadi semua perbincangan ni akhirnya patah balik kepada anda. Patah balik kepada pilihan yang kita buat hari-hari. Dalam dunia yang dah tak ada sempadan ni, di mana setiap ringgit yang kita belanja, setiap benda yang kita klik ada kesannya. Soalan dia bukan lagi apa tu globalisasi. Soalan yang sebenar-benarnya ialah apa peranan kita dalam semua ni? Cuba anda fikirkan.